berhenti jadi malaikat. Mula belajar jadi manusia. Hidup kita ni, kita kena belajar jadi manusia. Bukan jadi malaikat. Sebab kita terlalu kejar perfection, memenuhi expectation ramai orang, somehow dia akan buatkan kita burn out dan sakit. Allah sebut dalam Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah minta kita ni jadi orang yang ahsanu amala. Orang yang sentiasa memperbaiki amalan. Bukan orang yang perfect dalam amalan. Yang nak kita perfect ni siapa? Orang sekeliling kita. Mak mentua kita, jiran kita, follower kita kan, penonton-penonton kat YouTube. Kita yang letakkan juga standard tu. Dan kita yang letakkan kita mesti jadi perfect. Aku tak boleh nampak ada flaw sikit pun. Tapi Allah minta apa pada kita sebagai hamba? Engkau tinggal jadi lebih baik daripada sebelum ni je. That's it. Itu je aku nak daripada engkau, wahai hamba. Kita pula letak lebih. So perfection ini, dia adalah satu yang terlalu idealistik. Kita tak boleh jadi perfect. Sebab ada hari kita okey, ada hari kita tak okey. Kak Fah, perasan tak ada hari malas kita? Betul. Dan ada hari kita rajin. Ada hari kita bijak. Lebih bijak daripada Imam Syafi'i. Lebih bijak daripada Albert Einstein. Tiba-tiba kalau bagi nasihat tu, bukan main nampak bijak kau ni. Ni orang panggil terpaling. Terpaling. Kalah Imam Ghazali ni kan. Tapi ada hari kita tak berapa bijak sangat. Kadang, kenapa lah aku tak bagi signal tadi? Kenapa lah aku tertinggal kad tadi? Itulah kemanusiaan. Jadi first step dalam kita ni nak harungi satu situasi yang burn out adalah berhenti jadi malaikat. Mula belajar jadi manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Manusia ni, dia hanya sempurna menjadi manusia dengan ketidaksempurnaan.